Lampu ni yang best dia, siap ada Bluetooth speaker guys. Lampu tidur ke, bila anak-anak korang tu kan susah nak tidur, buka lampu sambil ada muzik, boleh pasang zikir ke apa-apa kan, selawat ke. Kita akan cuba guys Okey, ni barang dia. Korang akan dapat satu USB charger cable type C, satu dia punya user manual, dengan satu dia punya remote ni guys. Dia punya design ni jenis design kristal guys. Nampak dia plastik tapi design kristal. Bila keluar lampu tu memang nampak memang pecah lampu tu kan. Sebelah atas ni adalah dia punya speaker guys. Sebelah bawah ni tempat lubang type C dia. Okey, cara nak on kan dia, just tekan je hold. Okey, dia nak on Dia menggunakan battery built-in guys. Nanti korang boleh adjust lah dia punya color kan. Merah ada, hijau ada, biru ada. Macam-macam preset ada kat sini. Sekarang ni aku dah connect dengan aku punya telefon. Kita cuba dengar dia punya sound Okey, dia punya sound tu pun clear, bass dia pun ada lah kan. Yang penting sekali, bila korang dengar lagu tu, siap ada muzik guys. So, kepada korang yang sedang mencari lampu tidur siap ada Bluetooth speaker, menggunakan battery built-in, macam-macam color ni korang boleh set up dia kan. Memang cantik, dia ala-ala Aurora tau, bila dah gelap tu kan. Harga murah, boleh tekan link kat bawah.